5 benda best dan 3 benda tak best pasal motor ni. Jom kita tengok. Ini dia motor Morini Escape 1200cc. Okey, apa yang best pasal motor ni? First kali benda yang best pasal motor ni, yang paling penting sekali harga dia lah. Untuk 1200cc enjin V-twin, hampa boleh dapat dengan harga RM51,388 saja. Kalau kita tengok konti, harga dia boleh jadi double daripada harga ni lah untuk 1200cc enjin V-twin macam ni. Okey, untuk yang kedua, benda yang best pasal motor ni, dia main dengan quick shifter up and down. Okey, yang ketiga, benda yang best, dia main dengan seat heater di bahagian passenger dan juga rider. Kalau ride dekat tempat sejuk tu, depan belakang tak risaulah. Selalunya heater hanya dekat rider saja. Untuk pilihan tak dapat heater, tapi yang ni dia bagi dua-dua. Grip pun ada bagi heater. Yang keempat, benda best yang dia bagi dashcam. Dashcam di bahagian depan. Dan yang kelima, dia bagi Brembo 4-port caliper di bahagian depan dan single port caliper Brembo di bahagian belakang. Jadi 3 benda yang tak best. First kali, motor ni agak berat. Berat motor ni 245 kg. Dan yang kedua, motor ni agak tinggi. Ketinggian seat motor ni 860mm. Jadi untuk ketinggian 175 ke atas, okey lah naik motor ni. Kalau bawah 175 tu agak tak sesuai lah, sebab motor ni berat dan tinggi. Jadi yang ketiga pula, motor ni dia tak ada bagi sekali dengan top box. Itu je kekurangan dia. Jadi untuk harga cash motor ni RM51,388 termasuk dengan insurans first party, road tax 1 tahun. Untuk loan, hampa boleh full loan motor ni bulanan serendah RM825 untuk 7 tahun. Yang paling penting, deposit kosong full loan tu dah siap sekali dengan insurans first party, road tax percuma 1 tahun dan penghantaran kita cover percuma seluruh Semenanjung Malaysia. Tapi bagi hampa yang duduk luar daripada Kedah, Perlis, Perak, kalau hampa main nak pick up sendiri motor di kedai, kita akan bagi cashback RM300 untuk hampa. Dan untuk free gift, kita dah bagi free gift yang menarik, helmet full face, jaket Alpine Star dan juga glove Alpine Star. Dekat kita lah ni ada ready stock warna hitam, tapi unit tak banyak. Jadi kalau hampa berminat, dokumen sangat-sangat mudah, IC depan belakang, slip gaji 3 bulan terkini dan juga bank statement 3 bulan terkini. Yang paling penting, tak perlukan penjamin, tak perlukan lesen pun untuk hampa apply motor ni. Jadi kalau hampa berminat nak apply motor Morini Escape 1200cc, boleh tekan link dekat bio ataupun kontak nombor 0162118107. Bye bye, assalamualaikum.